ujian ketahanan. Ramai yang tanya kita kan, kalau pos hari ni bila sampai, pos hari ni bila sampai. Okey, kita buat perhantaran sebenarnya akan sampai, garanti sampai dalam masa 24 jam. So hari ni saya nak buat ujian ketahanan Okey, main dekat sikit. Tengok hari ni berapa hari bulan? 21 hari bulan 8 pukul 4.15 Esok 22 hari bulan, waktu yang sama saya akan rekod video, kita akan buka. Barang yang saya nak post ni cair ke tak cair? Ni saya nak letak dalam ni ada slice ikan patin slice. Kak Abang pun boleh beli ikan patin slice. Hari ni saya letak. Lepas tu ada kita punya pack merah, ikan patin pack merah, dalamnya ada paste dengan ikan 2 ketul. And then seekor ikan saiz N. Okay, kita letak dalam ni. Lepas tu kita letak ais. Siap. Dalam masa 24 jam esok kita akan buka, saya akan rekod video, kita tengok macam mana hasil dia. Jom. Kita dah 24 jam, tengok hari ni 22 Ogos pukul 4.24. Kita nak unboxing yang kita buat semalam. Tengok kat sini kita tak buka lagi ni. So kita buka sekarang. Tengok. Nampak? Air batu semalam yang kita letak masih lagi ada. Keras lagi. Dia basah Kita tengok pula kita punya ikan macam mana. Walau masih lagi keras, segar lagi Ikan semalam masih lagi segar, keras lagi. Kita tengok pula kita punya slice semalam. Tak terjejas abang. Tak terjejas akak. Sikit pun tak terjejas. Sebab kita vacuum, lepas tu kita sejuk beku dalam kita punya cool room ni. Kita buka kita punya pack merah, kita tengok keadaan ikan dia kat dalam. Okay. Paste. Paste tu memang Allah Kak Abang. Tengok pack merah kita, ikan masih lagi elok, cantik isinya. Tunggu apa lagi Kak Abang? 24 jam garanti sampai.